menentukan tentang berapa banyak ikan yang kita boleh lepaskan dalam satu-satu saiz kolam. Untuk kita tahu berapa banyak ikan yang kita boleh lepaskan, kolam berdiameter 6 ataupun dalam mana-mana kolam yang bersaiz yang lain, pertama sekali kita kena tahu berapakah jumlah kapasiti air yang kita boleh isi di dalam kolam ternakan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berapakah arus udara yang mengalir masuk ke dalam kolam kita. Ketiga, apakah spesies ikan yang kita mahu ternak. Sebagai contoh, kalau dalam kolam 6 meter saya ni, ini ikan patin. Untuk ikan patin, saya cuma letak 850 ekor. Tetapi untuk ikan tilapia, kita boleh letak 2,500 sehingga 3,000 ekor. Ikan baung ini kita boleh letak sebanyak 1,500. Macam mana kita nak kira? Faktor yang membolehkan kita buat keputusan untuk meletakkan satu-satu jumlah ikan di dalam kolam sistem bioflok, kita kena faham beberapa poin. Berapakah berat saiz ikan yang kita nak tuai, kapasiti ikan boleh dihasilkan dalam satu-satu kolam. Semoga bermanfaat.